Special untuk bulan puasa ni, kalau hampa nak cari makanan Thai yang sedap-sedap, hampa boleh mai dekat Bazar Aidilfitri dekat Yawata Jitra. Kitchen by Alpha ni dia ada macam-macam makanan Thai yang best tau. Antara menu killer yang hampa wajib try, dia punya laksa siam. Waktu dia tengah duk tuang kuah ni pun dah berbau sedap. Kuah dia memang berlemak secukup rasa. Memang buah teringat lah orang kata. Dekat sini pun daripada kerabu Maggi tau. Yang kami try ni kerabu Maggi udang dengan kerabu Maggi ayam. Harga dia, portion dia, isi dia, rasa dia memang berbaloi. Dekat sini pun ada loceng, RM1 pun ada, RM2.50 pun ada. Hampa pilih je yang mana yang hampa berkenan. Lepas tu mereka akan goreng bagi dekat hampa. Mereka akan serve panas-panas dekat hampa. Barulah fresh makan kan. Ni homemade sauce tau. Makan loceng dengan sauce dia, sedap weh. Specialnya keropok leko mereka akan goreng bila hampa order je. Keropok ni memang original daripada Terengganu tau. Tak lengkap lah kedai siam kalau tak ada ayak teh ais kan. Yang special ni dia ada ais krim. Yang biasa pun ada. Ayak dia ni memang pekat elok weh. Mereka ni memang dah famous dengan mereka punya makanan-makanan Thai. So kalau hampa nak cari gerai mereka, hampa jalan je dekat depan Yawata tu. Hampa masuk dekat lorong Dobi Baraka. Lepas tu hampa akan nampak gerai mereka belah kanan. Tunggu apa lagi? Hampa jangan lupa singgah.